Oh, tabiat ni kalau anda duk ulang dan ulang, dia akan menyebabkan anda tak mampu untuk menjadi seorang yang hebat berkata-kata di depan orang ramai. Tengok video ni sampai habis. Tabiat itu adalah apabila kita terlalu fokus kepada diri sendiri dan bukan kepada mesej yang nak disampaikan. Tahu tak apa yang akan berlaku? Kita akan duk tertanya-tanya, okey tak aku punya penampilan? Okey tak muka aku? Okey tak suara aku? Apabila kita terlalu fokus pada diri sendiri, kita hilang kita punya tumpuan kepada benda yang paling besar, iaitu mesej. Mesej yang tidak ditumpu. Apa yang berlaku? Kita akan bercakap hanya daripada mulut, bukan daripada hati. Dan susah untuk sampai ke hati orang yang mendengar. Jadi, apa kita nak buat adalah fokus kepada mesej kita tu. Maknanya, apabila kita nak bercakap, jangan duk kalut nak bagi nampak sempurna. Tapi, kita make sure yang kita fokuskan adalah mesej itu. Apa yang berlaku? Keyakinan kita akan meningkat, cara bercakap pun akan jadi berbeza. Boleh? So, jangan overfokus kepada diri sendiri. Apa? Nak belajar lagi dengan Abang Bad ni? Unlock series Abang Bad ataupun ke profile Abang Bad. Jom.